Okay, sekarang I berada di Are Are River dekat Bern. So ini ada sungai Are or Are, I don't know how to pronounce it. Okay, but it's so beautiful. Mesti korang pelik macam mana bandar sunyi sepi ni boleh jadi ibu negara Switzerland. Jujur I cakap, sebelum I jejak kaki ke Switzerland, I ingat Zurich adalah capital city of Switzerland. Rupanya sangkaan I silap. No. Sebenarnya bandar Bern inilah merupakan ibu negara Switzerland. Dalam video ini, I nak bawa korang tunjuk betapa sunyinya bandar ini, kenapa di mana-mana kita boleh nampak tugu beh, dan apa uniknya bandar ini dan apa kaitannya dengan sungai Are. Semua ini I kongsikan dari awal sampai habis. Promise me, jangan skip, okay? Let's go! I keluar hotel seawal 7 pagi untuk ambil train dari La Gente terus ke Bern. Ia ambil masa dalam 50 minit. Sempat I menikmati pemandangan yang memukau sepanjang perjalanan. Untuk tiket, I beli di kaunter sebab I guna half fare card, dapat diskaun 50%. Korang percaya tak, di Switzerland tiada gate tiket. Cara dorang cek macam zaman kita dulu. Staff datang dari satu kerusi ke satu kerusi untuk cek. In other words, I nak kata dorang cek randomly. Pernah juga tiket kami tak ada siapa pun cek. Tahu-tahu dah sampai destinasi. Mungkin penduduk di sini semuanya jujur dan amanah. Welcome to Bern. Main station Bern ini sangatlah besar. Stesen train jauh sedikit dari stesen tram. Jadinya perlu berjalan sekitar 1 hingga ke 2 kilometer. I mulakan perjalanan di Bern Bahnhof, kemudian ke Budapest dan Federal Palace. Banyak bangunan parlimen serta bendera Swiss ada di sini. First impression I bila sampai di Bern, tahap sibuk di sini agak kurang daripada di Zurich dan tak sepenuh turis seperti di Interlaken. Bandar ni sangat tenang. Bangunan di sini semua nampak lama, jalan berbatu. Ada tram lalu kiri dan kanan. Dan suasana dia macam kita masuk movie Eropah lama. Korang yang menonton video ini, I believe mesti ada yang tahu dan ada juga yang tak tahu. Sebenarnya, ibu negara Switzerland adalah Bern, bukannya Zurich. Walaupun Zurich lebih famous, lebih moden dan lebih kaya, tapi Switzerland pilih Bern sebagai capital city atas faktor kedudukannya yang lebih natural dan strategik pada zaman dahulu. Lihat ni, bandar Bern masih menggunakan jalan yang berbatu. Ia berbeza dengan bandar lain di Switzerland yang membuatkan ia lebih unik. Dan kita rasa macam hidup pada zaman dahulu. Dan paling menarik, jalan di sini bukan hanya semata nampak estetik. Sebahagian besar Old Town Bern masih dikekalkan seperti beratus tahun dahulu sebagai kawasan dan dilindungi UNESCO World Heritage Site. Sebab itulah bila kita berjalan dekat Bern, kita bukan rasa macam tengah melancong dekat bandar moden, tapi macam tengah berjalan dalam sejarah yang masih hidup sampai sekarang. Sejujurnya, I tak pernah tengok air sungai secantik ini. Sungai Are ini memang antara benda paling magical dekat Bern.
Mesti korang tertanya, kenapa warna sungai air Are ni cantik dan berwarna turquoise? Kerana ia datang dari Glacier Alps. Airnya bersih dan menenangkan. Okay, sekarang I berada di Are Are River dekat Bern. So ini ada sungai Are or Are, I don't know how to pronounce it. Okay, but it's so beautiful. Bandar Bern ini dikelilingi sungai Are. Sungai ini berbentuk berlengkung mengelilingi Old Town Bern. Nampak seperti bentuk tapak kuda. Dikatakan zaman dahulu sungai Are inilah yang banyak membantu Bern daripada serangan musuh kerana arusnya yang kuat. Untuk dapatkan view seperti ini, korang boleh pergi ke Monster Platform. Kalau korang perasan, mana-mana mesti nampak banyak patung bear di Bern ini. Pengasas Bern Duke Baxter kata haiwan pertama yang ditemuinya ketika memburu akan dijadikan nama bandar ini. Makanya, haiwan pertama yang dijumpa adalah seekor beruang. Bahasa Jerman, Bär. Dari situlah nama Bern dipercayai berasal. Untuk pengetahuan korang, kat sini juga ada Bear Park, free je masuk. Ia dijadikan sebagai simbol sejarah Bern. Menarik kan kisah ni? Korang percaya tak bangunan jam ni berusia 800 tahun? Wujud sebelum telefon dicipta. Ini dikira tempat yang wajib kita datang bila sampai di Bern, supaya menjadi saksi melihat bangunan yang pernah berdiri sebagai Google Calendar pada zaman dahulu. Masa I datang sini adalah pada bulan Disember. Di Bern, mereka menyambut Christmas agak meriah. Jadinya ada market Christmas yang I jumpa di mana-mana. Full. Empty, I keep it here, so if you want to buy. I tak lepaskan peluang untuk masuk dalam market ini sebabnya I nampak ada makanan halal dan makanan vegan yang ada jual di sini. Don't know if I can find my way out.
Oh ya, satu lagi benda yang ramai yang tak tahu, Albert Einstein pernah tinggal dekat Bern. Dan dekat bandar inilah dia mula develop teori relativity yang mengubah dunia. Dan sebelum I balik ke hotel, I terjumpa kedai Asia yang menjual makanan seperti dari Malaysia, Thailand dan Indonesia. Bolehlah buat tambah stok makanan yang ada. Baiklah, itu saja perkongsian I travel ke bandar yang unik. Bandar yang tak ramai orang cerita, tapi bandar inilah yang menjadi saksi sejarah pembangunan dunia. Untuk next episode, I nak bawa korang naik gunung. Nak tahu gunung apa dan bagaimana pemandangan Switzerland dari atas? Nantikan next episode, okey? Jangan lupa subscribe channel Kalisa Hazrina untuk dapatkan lebih banyak perkongsian pengalaman I travel di luar negara. Dan like video ini tanda korang suka sharing I ni. Jika ada soalan atau komen yang membina, drop je komen korang kat bawah. Nanti I reply satu-satu. Okey, bye!